Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan tim Malabuat. Kita mulakan dulu dengan Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Guys, terima kasih. Sekali lagi malam ni lah bersama dengan saya. But sebenarnya malam ni tak banyak topik lah. Saya tak sempat nak buat research, saya tak sempat nak tengok banyak perkembangan yang berlaku hari ni lah. Berita-berita adalah baca, tapi nak buat research tak sempat sebab kepenatan, keletihan. Sebab ni besok ada lagi kes mahkamah. Sepang tu, daripada sini ke Sepang sejam kan, jadi tidur pun tak cukup. Biasalah habis live nak kena download video lagi kan. Lepas tu dalam mahkamah tak boleh tidur. Masalah kalau boleh tidur, sedap lah kita tidur kan. Kita duduk dalam kandang. So macam hari ni daripada pagi dalam lebih kurang pukul 9.30 tu sampai pukul almost dekat pukul 1 lah. Rehat sekejap lah duduk dalam kandang. Besok pun sama juga, pagi sampai petang, insyaAllah. Mungkin besok saksi yang ketiga dengan keempat, mungkin lah, tengok macam mana. Setakat hari ni baru 2 saksi lah. Okay, so permulaan malam ni saya nak cerita pasal kes mahkamah yang berlangsung hari ni lah guys. Adalah sikit-sikit poin-poin menarik lah kan. Guys, panas guys. Panas guys. Dia sambung semalam punya guys. Okay. Seperti mana yang semua orang tahu atau ada yang tak tahulah. Teruskan share kan. Tak repost pun, tak add to story pun. Facebook pun tak share pun. Kan? Facebook jangan banyak bunyi. Make je volume tu. Betul-betul. Kau jangan banyak bunyi. Kat Facebook jangan banyak bunyi. Kan terus suara tak ada. So ni tak boleh. Sikit lagi kan saya nak repair. Okay. Sekarang ni saya dalam proses yang mana perbicaraan penuh mahkamah dalam kes Akta Komunikasi dan Multimedia yang mana menyebarkan berita palsu lah. Itu tuduhan yang dibuat kat jasa lah oleh MC. Ni dipanggil Akta Sakit Hati lah. Akta Sakit Hati. Jadi tahun lepas 2025 setelah dituduh lah pada bulan Jun 2025 jamin 3,000 dengan seorang penjamin. So ni permulaan lah perbicaraan ni. Jadi semalam berlangsung, dia start hari Selasa, Rabu dan Khamis. Selama 3 hari lah kes mahkamah ni. Dan semalam tampilkan saksi yang pertama lah. Saksi pertama, tapi tu pun tak habis lah. Semalam baru kita tahu tentang modus operandi ni. Modus operandi PKR, Parti Kunyit Rakyat. Menggunakan agensi kerajaan, mengenakan penginayaan, salah guna kuasa ke atas teru politik, musuh politik dia. So hari ni lebih detail lagi lah, sebab saksi yang buat report ni adalah pengadu. Pengadu yang buat laporan MC ni, dia yang bagi keterangan dulu. So hari ni lagi detail cerita, lagi banyak keluar. Terima kasih banyaklah kepada peguam kita lah, Tuan Rafiq lah. Tuan Rafiq dahsyat guys. Yang mana dalam perbicaraan hari ni, kau dengar ni ni best ni guys. Pengadu ni seorang perempuan lah, umur lebih kurang 31 tahun. Dah tua lah, tak lawa lah, bukan tesa lah. Dia bagi tahu, kan semalam saya bagi tahu, saksi-saksi yang dipanggil ni semua saksi SPRM, bukan orang awam. Mana pejabat awam silap guys. Sesilap. Ada tersalah semalam. Saya tarik balik lah. Bukan semua saksi SPRM. So dalam kes ni ada lebih kurang 10 orang saksi. So pengadu ni semalam saya bagi tahu dia ni pegawai MC. Semalam saya bagi tahu rupanya pegawai MC. And then seorang ada pegawai polis lah. So hari ni baru tahu rupanya pengadu yang buat report ini, dia ni orang awam.
Dia bukan pegawai MCMC. Tetapi, pada bulan Mac 2025, dia telah diambil bekerja secara kontrak oleh MCMC selama 3 bulan. Mac, April, Mei. Dituduh Jun. So, 2025, pada bulan Mac, April dan Mei, saya tak tahu berapa ramai mereka ni telah diambil bekerja oleh MCMC secara kontrak. Yang mana tugas dia adalah memantau kandungan social media. Guys, kau nampak tak ni? Tadi baru juga, gila lah dia orang ni. Mencari salah rakyat. So MCMC, yang mana duit rakyat, digunakan untuk ambil mereka ni bekerja dengan MCMC untuk memantau rakyat. Yang mana siasatan oleh kerana bukan berita palsu. Mengeluarkan kenyataan jelek terhadap Perdana Menteri. Come on lah. Tadi tengok macam, terkejut lah kita kan. Kita ingat pegawai MCMC, tak orang awam, betul. Tapi dia kerja MCMC 3 bulan je. And then saya teringat lah, ada satu kes. Ceplos. Bukan VIP punya Ceplos lah. Ceplos Oyo. Kenal Ceplos Oyo ni? Alah, yang kantor dekat Oyo Hotel tu lah. So, Ceplos Oyo ni, perempuan. Dia perempuan. Ceplos Oyo ni, dalam kes perceraian dia dengan suami dia, dalam satu affidavit, suami dia bagi tahu bahawa bekas bini dia ni bekerja dengan MCMC. Ingat tak? Ada tak dokumen tu? Tolong hantar kalau ada dokumen. Saya lupa dokumen. Tengah-tengah cari balik dokumen tu. Saya teringat, betul lah. Guys. Bang, tu duit rakyat lah. Korang ni kenapa bang? Itu duit rakyat. Banyak lagi kes-kes lain ini. Takkanlah kes panggil bayar gaji untuk pantau konten rakyat. Yang mana kritik PMX. Tak betul lah tu. Duit rakyat tu gila. Kau tengok dia orang punya musibat ni tau. Ni kata hikmah ni lah. Lepas tu, macam saya selalu cakap lah. Berlaku. Tapi think positif. Kita kena tengok daripada sudut positif. So dalam pembicaraan ini, keluarlah benda yang, kita terkejut lah. Korang tak terkejut ke? Come on, ada 5,000. Kau tak terkejut ke? Kau tak terkejut ke saya tanya korang 2025, MCMC ambil 3 bulan bekerja untuk pantau konten social media rakyat. Yang kritik PMX. Siapa bayar gaji? MCMC bayar. Duit apa? Duit rakyat lagi lah. Kita tengok. Bukan pantau jenayah. Kalau nak kira lah, daripada engkau pantau konten rakyat yang kritik PMX kau, yang memang terang-terang banduan, baik kau pantau benda lain, scammer ke apa ke, grup-grup porno ke apa. Betul tak? Betul tak betul? Banyak je grup-grup yang meniaga bukan-bukan, grup scammer lah, apalah, banyak. Yang underage lah, gay lah, macam-macam. Kenapa tak pantau yang tu? Kenapa nak pantau rakyat yang kritik? Kau tengok musibat ni guys. But, tadi, Tuan Rafiq, kita dah dengar je gitu, Tuan Rafiq lah, Allah bagi dia kelebihan. Ni Allah bagi dia kelebihan ni. Sebab saya didakwa kerana menyebarkan berita palsu. So, soalan Tuan Rafiq ni akhirnya menyebabkan pengadu ni, saksi pertama ni setuju bahawa tak keluarkan pun berita palsu. Tak keluarkan pun berita palsu. Nampak tak? Sebab apa? Cerita dia 11 orang ahli parlimen PKR dikabarkan tarik sokongan ke atas non-kunyit. Ada kenyataan daripada pejabat Perdana Menteri? Tak ada. Sampai hari ni tak ada. Ada Anwar buktikan? Tak ada. Saya dengar tadi cakap, jangan lupa dalam isu ni, Rafizi dengan Nik Nazmi letak jawatan Kau ingat tak? Anwar pujuk. Ingat tak? Anwar Ibrahim pujuk Nik Nazmi dengan Nik Nazmi dengan Rafizi. Jangan letak jawatan.
Ingat, Rafizi letak juga jawatan. Pujuk, kenapa? So, antara lain lah, tak ada. Dia pun setuju, tak ada kenyataan rasmi daripada pejabat PKR, tak ada. Dan, dalam tu juga saya tengok, dia pantau social media ni, bermakna by minute. Bermakna tugas saksi pertama tadi adalah untuk sehari punya. Saya tak tahu ada berapa banyak, konten-konten ni yang ada seorang pegawai, assign, bukan pegawai pun, part time, untuk pantau. Alah, seorang ustaz ni. Ustaz, member gerik. Kita orang gerik bang, kita bukan orang gerik. Kita kawan-kawan gerik banyak. Sebab tu acap kalau nak bertanding, kalau rasa menang acap. Kau silap acap. Dia pantau semuanya social media. Kau tengok Dahsyat tak dahsyat ni? Dahsyat. Saya tahu korang tak sabarlah. Lagi saya cerita lah. Kan? Sabarlah, step by step lah. Cerita mahkamah itu dulu. Korang nak cerita pasal semalam. Aku ada video baik tau. Kau tak tahu semalam ni aku tak keluarkan je video. Mestilah adalah strategi. Aku suka bagi geli-geli. Mana boleh bagi semua. Korang ni cepat steam macam awal. Aku simpan video ni. Kejap lagi saya nak tunjuk korang video ni. Video ni rare punya. Wah. And then, dia bagi tahulah, dalam siasatan MC-MC ni pula, melibatkan dengan ruang komen. Guys, kau tengok perangai sama macam Menteri Komunikasi. Rakyat komen dia koyak. So, bukan saja ni disiasatkan dia posting itu, tetapi melibatkan juga dengan komen-komen tu. Ramai telefon ni. Kenapa ni? Hello bang. Oh, saya tengah live bang. Nanti kita telefon balik. Baik. Main macam ni. Tadi tu ustaz telefon, saya tak angkat. Yang ni datuk telefon, saya angkat. Aku ustaz telefon, aku tak angkat. Daripada dulu kan. Kalau tengok ustaz, kita lari. Betul tak? Betul tak betul ni? Ustaz bla 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 bla. Sembunyi. Sampai dah besar. Jadi macam ustaz telefon tak angkat. Tapi datuk telefon kita angkat lah. Kalau datuk-datuk ni mungkin dia manis-manis. Tapi tak ada ni Datuk Tamrin. Geng proklamasi orang Melayu. Mana tahu dah lama tak jumpa dengan Tun. Sudah lama tak meeting dengan Tun. Saya bukan jenis penjilat pergi melepak ke. Saya bukan macam tu. Saya akan jumpa Tun bila meeting. Meeting proklamasi orang Melayu saya akan pergi. Inilah tak jumpa Tun. Lama dah ni kan. Energy booster. Jumpa Tun sedap semangat sikit lah kan. Betul tak? Setuju? Okay. So, apa tadi? Komen rakyat pun dia koyak. And then, rapi-rapi steady ya. Rapi bagi tahulah. Dia membacakan sebab kau dah bagi komen tu. Rapi baca lah. Adakah komen ini negatif? Dia tak setuju. Positif. Adakah komen ni pasal ni rakyat lawan? Mana? Allah binasakan pemimpin zalim. Rapi memang steady lah. Sebab dia bagi tahu pasal komen-komen negatif menyebabkan implikasi kepada PMX. Itu dia cakap lah sekejap Kenapa putus tiba-tiba ni? Okey dah buka buku. So dia bagi tahu oleh kerana posting saya tu, komen-komen rakyat bersifat negatif ke atas PMX. Kau tengoklah. Sama tak macam Menteri Komunikasi? Yang kes itu hari lah yang dengan Ustaz Zazuki. Kan Ustaz Zazuki tadi kan dia royak pasal komen. Kau orang pun sama kan? Kau tak adalah diugut, nak hantar dia diukar, nak tangkap. Ingat tak? Pasal komen je pun, mangkuk ni. Tapi Rafiq steady. So, oleh komen banyak. Ada banyak. Rafiq pun keluarkan satu komen, dia bagi tahu dalam komen tu, seorang rakyat yang komen bagi tahu. Allah binasakan pemimpin yang zalim. Setuju tak setuju? Perempuan tu dah. Alamak. Setuju. So, kat mana yang negatifnya? Sebab komen bagi tahu Allah binasakan pemimpin zalim. Setujulah. Kalau perempuan tu kata tak setuju, mampus saja, betul tak? Setuju. Gomo bodoh. Adakah komen ni negatif ataupun positif? Tengok, Rapi.
Komen tu pasal saya lah. Gomo bodoh. Bodoh lah aku ni. Gomo bodoh. So, saksi tu, Rafiq tanya, positif ke negatif? Negatif. Sebab dia bagi tahu komen-komen negatif ke atas PMS. So, komen tu ada yang bantai saya. And then, banyakkan kunut nazilah. Dia lama juga tu. Setuju. Banyakkan kunut nazilah. Setuju. Anwar Ibrahim takut kunut nazilah. Jangan lupa. Tak payahlah kunut nazilah. Ingat? Ada video, pergi cari video dia. Tak payahlah kunut nazilah. Kenapa dia takut dengan kunut nazilah? Kan? Bila dia bertugas 3 bulan di MCMC. And then, ni Rafiq tanya soalan. Session 7 MCMC, hanya menteri yang boleh beri arahan. Nampak? Session 6 MCMC, hanya menteri yang boleh melantik chairman MCMC. Guys, sebab tu saya cakap, MCMC ni anjing kepada PKR. Kau nak marah aku punya pasal lah. Kau setuju tak setuju ke apa. Dia bukan pasal menghina korang. Tak, sebab korang menghina rakyat. Korang menzalimi rakyat. Anjing lah. Anjing kepada parti PKR. Kenapa pula? Sebab Fahmi tu ketua penerangan PKR. Ketua penerangan PKR. Anwar Ibrahim, Presiden PKR. Dalam kes ni, berkenaan dengan ahli parlimen PKR. Sepatutnya PKR yang ambil tindakan. Tak, MCMC yang bertindak. Anjing lah tu. Kau nak cakap apa? Bukan anjing. Baru lah. Ni ada kabel lagi. Tadi Rafiq telefon saya nak kongsi dengan korang lagi. So, habis aksi pertama. Mantap. So, akhirnya dia bersetuju lah. Bahawa, saya tak mengeluarkan berita palsu pun. Tak. Tidak ada berita palsu. Okay, settle. And then, saksi yang kedua. Saksi kedua ni seorang pegawai polis lah. Pegawai polis, berpangkat superintendent lah. Ini kan, polis ni, dia ada dipinjamkan. Dia pergi pinjamkan ke SPR. Dia banyak lah. Polis ni, dia boleh pergi mana tempat. Kuasa dia besar, guys. Kuasa polis ni besar. Bukan macam MCMC, berjadah menantang apa je. Kuasa polis ni besar. So, pegawai polis ni telah dipinjamkan ke MCMC. So dengar lah kan. Dipinjamkan ke